Guys, budak ni dia nak pinjam 20,000 dari saya. Demi pinjam duit, dia sanggup tunggu di sana selama 3 jam. Kalau korang nampak situasi macam tu, saya ajar awak satu teknik. Pasti dia tak akan pinjam duit daripada awak lagi. Kaisara, awak bawa dia masuk. Baik, Bos Molly. Bos Molly lama tak jumpa. Akhirnya jumpa awak juga. Ini sikit hadiah untuk awak. Lama tak jumpa, tapi tak payahlah bagi hadiah. Bos Molly kan kita kawan lama. Ya, betul-betul. Okeylah, biar saya terus terang. Saya nak pinjam 20,000. Bulan depan saya bayar balik. Baik. Wah, cepat je Bos Molly cakap okey. Awak memang kawan baik saya. Boleh tak awak transfer saya sekarang? Baik. Kalau macam tu, cepatlah transfer sekarang. Baik. Baik. Apa maksud awak sekarang ni? Sabar. Kif, awak sudah datang? Okey, dia pengawal bank. Awak kata awak nak pinjam 20,000 kan? Dia boleh bantu awak. Ya, betul Encik. Bank kami menyediakan loan rumah, loan peribadi dan loan kereta. Kalau rekod awak cantik, loan awak akan lulus dalam masa sejam saja. Bos Molly, saya percaya you. Baru saya cari awak. Kenapa awak pula panggil pegawai bank datang? Macam ni, saya ambil berat hubungan kita sebagai kawan. Saya takut disebabkan duit, kita bergaduh nanti. Tapi kalau saya pinjam dengan bank, saya kena bayar faedah. Awak jangan bimbang. Faedah tu, saya tolong awak tanggungkan. Kalau saya tak bayar nanti, bank akan blacklist saya. Buat apa nak takut kena blacklist? Kan awak kata awak akan bayar balik. Tak apalah. Anggap saya tak pernah datang sini. Bos Molly, kawan awak dah marah. Dari awal, saya dah tahu kawan saya ni tak boleh bayar balik. Kalau saya pinjam kat dia, dia pun tak akan bayar balik. Kawan macam ni, kurang satu pun tak apa. Guys, setuju tak?